okey tak nak main umrah? Okey, sekarang saya ada di Masjidil Haram. November ni macam saya pernah beritahu dekat video-video sebelum ni, dia cuaca dia macam cuaca Malaysia. Macam sekarang ni dalam 30 darjah Celsius lebih kurang. Ni tengah hari nak solat Zuhur. Tapi belah malam dia boleh turun sampai belah darjah Celsius. Maksudnya okey lah, sejuk lah. Dia tak sejuk sangat dan tak panas sangat kalau bulan November. Dan keadaan, kalau tengok belakang, ni orang, dia keadaan dia tak terlalu lapang dan tak terlalu sesak sebab dia baru nak start. Hujung bulan 11 November, orang akan start ramai sebab bulan 12 peak season. Jadi hati-hati siapa nak main bulan 12, faham sebab cuti sekolah, hujung tahun, mungkin dapat elang, dapat bonus dan sebagainya. Tapi kena get ready sebarang cabaran, dugaan dan ujian. Apapun, bila ke, apa ke, yang penting ibadah kita. Bukan bulan-bulan ataupun waktu-waktu dan ketika. Yang tu semua just sebagai maklumat tambahan, sebagai preparation untuk kita mai buat umrah sahaja. Okey, moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share daripada Mekah.